Betul kah? Saya refer dulu buku tajwid. See, ini bagusnya ada buku tajwid di Siring. Kalau kita ni ragu-ragu, lihat balik. Okay, mat wajib. Saya selalu confuse mat wajib dengan mat jaiz. Maksud saya itu dari segi harakatnya. Okay, dari segi harakat. Yes, betul lah. Okay, kalau mat wajib muttasil, okay, ini saya tulis di sini ya. Macam warna apa saya? Macam hijau tu sedikit terganggu saya. Okay, 4 atau 5 atau 6. Okay, 4 atau 5 atau 6. 4 atau 5 atau 6. Okay, 4 atau 5 atau 6. Okay, mat muttasil. Okay, mat wajib muttasil. So, bacaannya, okay, bacaannya, perhatikan 4 atau 5 atau 6 harakat. Okay, 4 atau 5 atau 6 harakat. Saya refer buku terus. Okay, saya rujuk buku terus. Okay, 4 atau 5 atau 6. Tapi kalau ia berhenti bacaan, dia dibaca dengan 6 harakat. Okay, 6 harakat. It's okay, it's okay. Bagus sudah Tuan Nasbi. Ngam sudah tu 4 atau 5. Tambah 1 je lagi, 6. Okay, Alhamdulillah. It's okay, it's okay. Tani belajar. Okay, so 4 atau 5 atau 6. Ni kalau tani sambung. Kalau tani sambung bacaan. So, pilihan ada di sekitar lah. Kita akan baca 4 boleh, baca 5 boleh, baca 6 boleh. Okay, kemudian as-sama ad-dunya. Okay. Ada benda menarik yang saya akan kongsikan dengan bis kita di sini.